warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk kita sama-sama pada malam ni kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kita meneruskan amal kerja buat kita dalam bulan Ramadan, yang mana alhamdulillah malam ni kita dah masuk malam ke berapa tuan-tuan? 29. Tu nak raya lah. Yang 29 tadi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan dengan baki lebih kurang dalam 4 hari dalam Ramadan yang masih berbaki, 4 ataupun 5 hari dalam bulan Ramadan yang masih berbaki ni tuan-tuan, mudah-mudahan dia menjadi suatu tempoh, suatu masa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia ada satu perumpamaan. Tuan-tuan bekerja dekat satu company, satu syarikat. Katalah tuan-tuan kerja 30 tahun, lama dia. Tuan-tuan masuk daripada pangkat yang paling rendah sampailah pangkat yang paling tinggi. Gaji yang paling sikit, bawah gaji minimum lagi. Ya, sampailah gaji yang paling tinggi. Setelah tuan-tuan duduk kerja dekat situ 30 tahun. Dan 30 tahun tu tuan-tuan adalah pekerja yang sangat cemerlang. Tiap-tiap tahun yang menang anugerah pekerja cemerlang memang muka tuan-tuan lah, tak ada muka orang lain. Orang lain ambil anugerah MC paling banyak. Tuan-tuan dapat anugerah pekerja terbaik. Sampailah tahun yang terakhir tuan-tuan kerja. Mana tahun tu last, pencen. Tuan-tuan tak mau pencen pun company suruh pencen. Mana tahun lepas, tahun ni tahun terakhir. Tahun depan tak ada dah. Maka apa yang kita akan buat tahun terakhir ni? Yang pertama, sama ada tuan-tuan akan gunakan tahun terakhir ni, tuan-tuan akan ajar semua ilmu pada pekerja-pekerja yang baru, pekerja yang junior. Tuan-tuan turun semua ilmu, tuan-tuan tunjuk akhlak yang baik, datang kerja, buat kerja macam tak pencen. Supaya apa? Nanti bila tuan-tuan berhenti, nama tuan-tuan tetap nama yang sangat baik dekat company. Ataupun bila dah masuk tahun yang terakhir ni, tuan-tuan kata dah tahun last, bos pun confirm tak buang. Ya, ni tuan-tuan masuk kerja lambat, balik kerja awal. Masuk lambat, balik awal tu pula pergi kerja, tak pergi office, duduk kat surau tidur. Cuti banyak. Yang hingga akhirnya meninggalkan nama yang tidak baik. Maka kita sebagai manusia, kita nak yang mana? Satu ke dua? Mesti yang nombor satu. Walaupun itu tahun terakhir, kita nak meninggalkan nama yang baik. Maka begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kita dengan Ramadan. Yang mana Ramadan kita dah mungkin tempuhi, ada tuan-tuan 30 tahun dah berpuasa, ada 40 tahun dah mungkin berpuasa. Maka kita nak puasa kita, kalau ini yang terakhir, mudah-mudahan dia jadi puasa yang terbaik untuk kita. Boleh jadi kita tak sempat dah dengan Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran Allah sebut, walau tara izil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Allah sebut, tidakkah kamu melihat akibat al-mujrimun, orang-orang yang balik kepada Allah dalam keadaan dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Al-mujrimun, orang yang Allah tak ampun dosa dia, disebabkan dia atas dunia, dia mati dalam keadaan tak minta ampun, tak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam Quran Allah kata apa? Orang yang al-mujrimun ni nanti di hadapan Allah, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka ini akan menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Orang yang balik bertemu dengan Allah nanti, dia akan balik dalam keadaan yang sangat malu,
kerana membawa dosa yang sangat banyak. Sebagaimana orang yang atas dunia ni banyak dosa, ataupun orang yang atas dunia ni dia buat salah, kesalahan undang-undang, yang mana dia tahu dia bersalah. Bila dia diadili di hadapan hakim, kepala dia macam mana? Kepala dia akan tunduk. Bila hakim kata, betul tak kamu melakukan kesalahan pada sekian, betul, saya mengaku Tuan Hakim, dia mesti tunduk kepala dia. Kalau dia angkat kepala, betul Hakim, saya buat benda tu. Ada tak? Tak ada. Dia mesti akan tunduk kepala dia. Maka begitulah perumpamaan. Bila manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kerana dosanya yang banyak. Kenapa tunduk? Kerana mengenangkan dosanya yang sedang ditayangkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang lain. Allah tunjuk semua dosa yang kita buat. Sebab tu kita ni tuan-tuan, atas dunia, kita ni, kenapa kita nampak hidup? Kenapa nampak baik? Sebab Allah tutup dosa kita. Allah tutup dosa kita. Saya ni, kalau tuan-tuan tahu dosa apa saya buat ni, tuan-tuan tak dengar kuliah saya. Abang Jazimin tak rakam saya punya kuliah ni. Tuan-tuan tak dengar apa saya cakap. Cuma hak nampak elok, nampak baik dekat depan ni sebab apa? Sebab Allah tutup dosa yang saya buat. Sama, kita semua sama. Katalah, tak payah jauh dah tuan-tuan. Allah tayang dekat kita ni. Katalah belakang kita ni ada skrin. Satu skrin. Setiap orang ni ada skrin. Yang mana skrin tu Allah tak tayang pun hak kita buat muda-muda dulu. Umur 25, umur 22. Kan, umur orang kata umur ligat. Kan, semua benda kita nak try. Semua benda kita nak cuba. Kan, tak ada, Allah tak tayang pun yang tu. Allah tayang cukuplah setengah jam yang lalu saja. Cukup setengah jam tadi, apa yang kita buat. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita tengok, apa yang tangan kita buat, kaki kita pergi mana. Cukuplah setengah jam yang lalu je Allah tunjuk. Nescaya kita takkan keluar bertemu dengan manusia yang lain. Kita takkan jumpa dengan orang. Kita akan duduk dalam bilik, kita akan kunci pintu kita takkan jumpa dengan orang. Kalau Allah tayang. Tapi tak. Sebab dosa yang kita buat ni, Allah tak suruh. Bukan untuk Allah azab. Tapi Allah nak kita minta ampun. Dosa yang kita buat ni, Allah nak kita minta ampun. Bukan Allah nak azab kita pun. Yang Allah azab tu sebab apa? Sebab kamu balik kepada Allah dalam keadaan kamu tak bertaubat. Sedangkan atas dunia dulu, aku buka ruang taubat lebih luas daripada dosa yang kamu buat. Lepas tu dalam hadis kursi Allah kata apa? Ya bani Adam, wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepada aku, datang kepada aku dengan dosa yang sangat banyak. La ataituka, Allah kata, nescaya aku akan datang kepada kamu. Kalau kamu datang dengan dosa, minta ampun, taubat kepada Allah, syarat kamu tak syirik, Allah kata apa? La ataituka, aku akan datang kepada kamu. Dan datang tu dengan apa? Biqurabiha maghfiratan, dengan keampunan yang lebih luas daripada dosa yang kamu bawa. Lepas tu kita ni, siapa-siapa pun ada dosa kan? Baik dosa kita kecil, dosa besar. Baik dosa yang kita tak sedar atau dosa yang kita sedar. Baik dosa yang orang nampak ataupun dosa yang kita buat ketika mana kita berseorangan. Kita ni banyak dosa. Sebab tu bulan Ramadan ni, ambillah satu masa, bangun pada waktu malam, menangis minta ampun pada Allah. Jangan sampai tak ada satu malam pun kita bangun, kita tak bangun. Jangan sampai tak ada satu malam yang kita tak bangun. Jangan sampai kata sebulan Ramadan ni sekali pun kita tak bangun, menangis minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam hadis Nabi sebut apa? Ainani la yamassahumun nar. Dua pasang mata, yang mana dua pasang ni tidak akan disambar oleh api neraka. Yang pertama apa? Ainun bakat min khasyatillah, iaitu mata yang berjaga malam, menangis kerana takutkan Allah, takutkan dosanya, minta ampun dosa, takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni mata orang yang selamat pada api neraka. Sebab tu Allah tak kata orang yang selamat pada api neraka ni mata yang tak berdosa dah.
Nabi tak kata dua mata yang tidak akan diazab oleh api neraka ialah mata orang yang tak pernah tengok benda haram. Tak. Tapi Nabi kata apa? Mata yang bangun pada waktu malam menangis akan dosa dia. Lepas tu manusia ni hebat dia dekat mana? Bila mana dia bertaubat pada Allah. Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap daripada manusia ni dia buat salah. Dia buat silap. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ada orang buat salah, ada orang buat silap, maka jangan dibenci akan orang yang melakukan kesilapan tersebut. Kenapa? Kerana dia manusia. Bila nama manusia, dia mesti buat silap. Dia mesti buat salah. Nah, sebab tu diceritakan kepada kita kisah Nabi Adam alaihissalam. Manusia yang pertama Allah cipta dan ditempatkan di tempat yang paling baik, iaitu syurga. Itu pun malaikat Nabi Adam alaihissalam tidak terlepas daripada melakukan kesilapan akibat digoda oleh iblis. Maksudnya kalau Nabi Adam pun ada kesilapan yang dia buat dan dibuat di dalam syurga, bukan buat atas dunia. Kalau Nabi Adam pun ada digoda oleh iblis, kan? Maka apatah lagi kita manusia yang sangat lemah. Sebab tu bulan Ramadan yang Allah bagi ni satu bulan. Kalau bulan lain kamu nak minta ampun, susah, payah. Orang ajak buat maksiat, syaitan duk goda kita buat maksiat. Ni aku bagi satu bulan, aku tolong ikat iblis dan juga syaitan. Maka mintalah ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada aku, Allah kata dalam bulan Ramadan. Nah, lepas tu bulan Ramadan ni bulan kita minta ampun banyak-banyak. Lepas tu bila ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah pada Nabi, ya Rasulullah, apa doa yang aku kena baca pada malam Al-Qadar? Nabi kata apa? Baca doa Allahumma innaka afuwun. Doa ni doa apa? Doa minta ampun. Ya Allah, aku memohon kepada kamu keampunan. Sehingga keampunan dalam yang disebut dalam ayat ni ialah keampunan yang bentuk macam mana? Dia ampun ni ada dua. Ada satu digunakan perkataan ghafara, istighfar. Ini pun ampun juga. Tapi istighfar ataupun lafaz istighfar ni, lafaz ghafara ni dengan makna apa? Saya bagi contoh. Tuan-tuan tumpah satu makanan atas lantai. Makanan tu lekat dekat lantai, tuan-tuan pun ambil tisu wet, tisu basah, ataupun lap. Kotoran hilang tak? Hilang. Tapi ada bekas tak? Ada. Tapi innaka afun. Keampunan dalam bulan Ramadan ni yang kita minta pada malam Lailatul Qadar ni, bentuk dia apa? Makanan jatuh atas lantai, kita ambil tisu wet, kita sapu. Lepas tu kita ambil air, kita cucur pula. Lepas tu kita ambil tisu balik, kita lap lagi sekali. Maksudnya apa? Kotoran hilang, bekas pun hilang. Itulah keampunan yang Allah bagi dalam bulan Ramadan. Maknanya bila Allah ampun dosa, kita ni macam tak buat salah, macam tak buat silap. Kita kalau buat salah dengan orang, ataupun orang buat salah dekat kita, dia minta maaf, kita maaf tak? Maaf. Tapi kita ingat tak dosa dia buat? Salah dia buat? Ingat. Kadang-kadang sampai mati kita ingat salah dia buat, walaupun kita maafkan dia. Tapi tak, keampunan yang Allah bagi, kalau kita buat salah, Allah ampun macam kita tak pernah buat salah. Ini keampunan daripada Allah. Sebab tu gunakan baik-baik, tuan-tuan, kesempatan kita dalam bulan Ramadan ni untuk minta ampun pada Allah. Nabi kata apa? Ibu, orang yang minta ampun ni, bila dia minta ampun pada Allah, seolah-olah kaman la zambalah, seolah-olah dia tak ada dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu ambil kesempatan dalam keadaan dalam bulan Ramadan, pada penghujung daripada Ramadan ni, tuan-tuan, anak untuk kita bermunajat, bangun pada waktu malam, minta ampun pada Allah supaya kita diselamatkan daripada azab api neraka. Api neraka ni, tuan-tuan, kita jangan cerita azab. Tujuan kita minta ampun ni supaya apa? Supaya hari akhirat kita tak kena bakar dalam api neraka. Sebab api neraka ni, tuan-tuan, jangan cerita azab, tak payah cerita azab lagi. Kita cerita dalam api neraka pun kita takut dah. Disebut dalam satu riwayat, tuan-tuan, akhir sekali, satu hari Nabi duduk dengan sahabat.
Tengah duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi dengan sahabat terdengar satu bunyi yang sangat kuat. Bunyi benda jatuh dari tempat tinggi, yang mana Nabi dengan sahabat semua dengar. Sebab Nabi tanya dekat sahabat, adakah kalian mendengar bunyi tadi? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kami dengar. Lalu Nabi pun tanya pada sahabat, adakah kalian mengetahui bunyi itu datang daripada mana? Lalu jawab para sahabat, kami Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Nabi SAW, bunyi tadi datang daripada bunyi seketul batu, yang mana batu ni Allah perintah pada malaikat untuk campak daripada puncak api neraka. Batu ni tadi dah sampai, dah cecah ke dasar ataupun lantai api neraka yang paling bawah. Lalu Nabi tanya pada sahabat, adakah kalian mengetahui bila batu itu dicampak daripada puncaknya? Sahabat jawab lagi, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Nabi SAW, batu itu dicampak daripada puncak api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Allah, ni api neraka ni, tuan. Dalam api neraka campak batu daripada puncak 70 tahun, baru batu tu cecah ke lantai api neraka. Itu baru dah dalam. Belum cerita azab lagi, tuan-tuan. Kalau cerita azab dalam api neraka ni paling ringan. Hadis riwayat Imam Muslim disebutkan azab paling ringan dalam api neraka ialah pakai terompa daripada api dekat kaki, menggelegak otak dekat kepala. Pakai terompa hak paling bawah dekat kaki yang paling bawah, yang menggelegak ni otak yang paling atas. Kaki, perut, tangan, dada apa semua tak usah kira lah, tuan-tuan. Habis hangui dah. Otak tu menggelegak. Nah. Dan disebut dalam riwayat, masalah dia apa? Orang yang kena azab ni, dia rasa apa? Dialah orang yang paling teruk kena azab dalam api neraka. Dia rasa dia paling teruk, dia paling berat dalam api neraka. Sedangkan Nabi kata apa? Itu paling ringan. Tak ada lagi ringan dah daripada tu. Makna siapa kena azab ni, dia ni VVIP lah dalam api neraka. Masuk neraka tu pakai kapit merah. VVIP dalam api neraka. Tapi dia kata apa? Akulah orang yang paling teruk kena dalam api neraka. Sedangkan dia paling ringan. Itu baru sebut yang paling ringan. Belum cerita azab lain, belum cerita binatang berbisa dalam api neraka, belum cerita tingkat-tingkat api neraka lagi. Maka Allah datangkan kita 1 bulan yang ada baki lebih kurang 4 hari, 5 hari ni, tuan-tuan. Gunakan sebaik-baiknya untuk minta ampun pada Allah. Dan minta ampun ni doa sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa ialah doa keampunan. Sebab hidup kita ni tak ada, kalau tak ada keampunan daripada Allah, maka nescaya kebaikan yang lain tak akan datang pada kita. Kalau tak ada keampunan. Sebab tu kalau kita baca hadis, kalau malaikat doakan manusia, antara doa malaikat paling banyak apa? Keampunan. Malaikat akan doa keampunan. Ada contoh disebut orang yang duduk dalam majlis ilmu didoakan oleh makhluk-makhluk yang lain, sehingga ikan-ikan di lautan mendoakan. Ikan tu doa apa? Dia tak doa kaya, tak doa sihat, tak doa berkat, tak doa rahmat apa semua tak. Mereka mendoakan keampunan. Sebab keampunan ialah barang yang paling kita akan minta apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.